So when patient kita cakap pasal colonoscopy, patient selalunya takut, doktor saya nak buat colonoscopy, adakah dia sakit, tak sakit. So lebih baik saya bagi tahu sedikit pasal colonoscopy. Colonoscopy ni adalah satu prosedur yang kita lakukan selepas kita bagi patient ubat tidur. Selalunya patient ni bangun dan tanya saya, doktor dah siap ke belum? Mereka sendiri tak tahu yang saya dah buat colonoscopy terhadap mereka. Di mana selepas patient tu tidur, saya rasa dalam 20 minit kita boleh habis colonoscopy kalau colonoscopy sahaja. Dan kita akan masukkan kamera ke dalam melalui lubang dubur dan kita akan periksa seluruh kolon dan rektum. So ini adalah satu yang tidak banyak risiko. Kalau kita tengok kurang daripada 1%, risiko yang ada daripada colonoscopy adalah bila kita buat polypectomy atau kita keluarkan polip tu atau kita buat prosedur yang lain, boleh menyebabkan pendarahan atau boleh tercedera kepada usus. Tapi ini adalah satu risiko yang rendah kalau kita buat oleh expert hands.